Wali Wonders. Bye, Roya. Okay, so kita dah sampai Dayang Resort. Okay. Tak ada orang lagi macam biasa. VIP punya pass. So kita orang manage untuk apa? Cakap-cakap sikit dengan manager dekat Royal Resort. So direct je hantar terus dekat Dayang sebab dia macam sebelah-sebelah je dalam 5 minit punya naik boat. Tapi kena bayar additional 200 lah. So daripada kita orang pergi dekat jetty, dia tunggu sana 2 jam. So kita orang ambil inisiatif, ada rezeki sikit apa, bayar je 200. So direct je sampai ke another resort lah. Okay, so sekarang ni memang tak ada orang. So sepatutnya kita orang sampai sini dalam pukul 2. So tadi staff dia dah datang. Dia cakap bilik tengah kemas. So once bilik dah kemas tu, dia terus bagi kita masuk lah. So right now kita orang menunggu makan untuk menu. Nanti dia bawa menu, and then kita akan order lah untuk makan tengah hari. So kat sini dia sedia breakfast dengan dinner. So harga murah sikit daripada Royal Resort, which is dalam 1000 lebih lah untuk satu malam for satu bilik. Satu bilik 3 orang. Satu bilik 3 orang. Kalau tak satu orang, 550. Kalau satu orang 550 lah. Okay. So nanti kita review makanan apa yang kita nak makan kejap lagi. Ali jalan masuk. Alright, let's go. Alright, terima kasih bang. So ni welcome drink. Ya. Kita orang baru sampai. Ya, Cuma mana kita baru sampai awal. So dapatlah special layanan Dayang, sikit. tengah makan pun. Smile dulu. Dah. Ya tak nak? Tu. Ubi ni tu nak makan. Nanti just kat apa dah. Nak try ya. Okay. Alright, so ni laluan untuk ke bilik. So kita orang pilih bilik yang paling hujung sebab nak short run, supaya tak ganggu orang. Sekarang ni pukul 1. Bilik dah siap, tapi sangat panas. So bilik kali ni tak ada slide, tapi ada swimming pool. Terima kasih. Thank you. Sampai Korea. Macam Syus. Assalamualaikum. Oh, okey. So dia ada 2 tilam, and then satu view. Ada satu meja kerja. So, sunset. So jadi kita kena tengok sunset. Oh. Okay. So dia ada swimming pool, bathtub, dia ada jaring, dan dia ada tilam kat situ. Dan dia boleh turun lah. Tapi tak ada slide. Dia ada swimming pool private. So ni view sunset. Nanti kita try tengok sunset petang ni. Orang sebelah tak ada. Tandas. Toilet. Okay, dia beli kopi ko. Macam biasa. Oh, tapi hotel ni bagi kopi ko lah, bukan Nescafe. Boleh lah. Tak ada apa. Bos lah. Okay, toilet dia ada ni. Situ ada bowl, and then ada tempat mandi lah. Oh, lampu baru ada. Ada kipas, and then dia ada aircon. Alright, so sekarang pukul 4 petang. So kita orang berehat kejap tadi sebab ada penat sikit main aktiviti pagi tadi.
snorkeling dan juga sea walking. So sekarang ni nak pergi tea time. Dayang ada sediakan tea time untuk penginapan dekat sini lah. So let's go review dia punya tea time. Alright, so kita dah ready. Tapi dia punya ni macam tak ready lagi. Alright, so kat sini kita ada Dayang Resort punya beach, pantai yang dibuat. So tak tahu. So lepas tu dia ada satu gazebo dekat tengah-tengah ni. Dia ada 4 seat. And then dia punya view dia macam tu, cantik. Wow. So tu tempat kita makan tadi, and then dia menghadap dengan gazebo ni lah. Dia actually tak berapa sesuai untuk bawa family yang ada anak, sebab dia agak dangerous lah. Sebab dia tak ada railing, bagi aku lah. So dia tak ada railing, and then dia tak ada penahan. So kat sini pun dia tak letak langsung penahan dia. So dia agak bahaya kalau ada budak-budak kecil yang suka berlari dan sebagainya lah. Kita masuk dengan yang ni. Hello. So it's very dangerous. So be careful kepada yang nak bawa family lah. Alright. So ini bilik yang kita orang sewa. So kita orang ambil yang last kali. It's more private lah. Tapi dia punya size dia lebih kurang sama je. Harga satu malam 1000 plus. Satu bilik 3 orang. Tak nak? Okay, so sekarang pukul 6-7 minit. So sekarang ni kita orang nak shot time lapse untuk sunset. So nampak kat belakang tu. So dia dah sunset. So enjoy. So dah malam. Kita orang dah settle solat semua. Kita nak pergi dinner. Package kalau ambil dekat Dayang ni dia full board lah. So dia ada dinner plus breakfast dan juga tea time. Okay, so let's go tengok dia punya dinner ada apa. Dan kita akan review lah dia punya makanan. Let's go. So ini dia punya view malam. Tengok. So very nice lah. Cantik, tenang saja. So kebetulan hari yang kita orang pergi ni memang tak ramai sangat. Tak penuh lah. So ada beberapa family sahaja atau beberapa group sahaja. Dalam 3 ke 4 group macam tu. So tak terlalu crowded. It's very nice and cozy lah. Okay, so itu kita punya tempat dinner malam ni. So jom tengok apa yang Dayang Resort sediakan. Let's go. So ni ada tofu, dan ada sotong butter, dan ada crab. So ada nasi kat situ. Dan dia ada sediakan buah-buahan sikit, watermelon dan juga nanas. Ni ada terung masak pedas. Ada sayur, ada ikan, and ada ayam. So itu saja. So jom makan. Okay. Okay, dah settle dinner. So sekarang dalam pukul 8. So dekat
Sabah Sempurna ni dia awal sejam. Tapi waktu dia sama, tapi jam dia sama. Cumanya dia awal sejam. Dari segi kalau dekat Semenanjung pukul 6 baru subuh. So kat sini lebih kurang dalam pukul 5 macam tu baru start subuh. So macam tu lah. So sekarang dah pukul 8. So kalau dekat sana macam pukul 9 lah. So kita nak berehat untuk malam ni. So itu saja aktiviti malam ni. And then esok hari last kita akan terus menuju ke airport. So naik transportation, Dayang juga yang transfer. So dalam 150 untuk pergi ke airport. Tapi kita singgah dekat satu kedai untuk beli souvenir lah, untuk bawa balik ke Semenanjung. Okay, itu sahaja untuk malam ni. Hari ketiga settle. So let's go. Okay, so untuk malam dia tak bagi TV, tapi dia bagi projektor macam ni. So bolehlah layan. So kita orang buka movie melalui Netflix, akaun sendiri. Action tu apa? Action tu berlakon lah. Pasal cakap ke? Jom kita tidur. Cakap jom kita tidur lah. Jom kita tidur, Tek. Okay, 1, 2, 3. Masa kuat lah. Ha? Action. Okay, action. Jom kita tidur. Okay, 1, 2, 3. Action. Jom kita tidur. Okay. Alright. Assalamualaikum, selamat pagi. So sekarang jam lebih kurang dalam pukul 6 pagi. So kalau dekat Semenanjung lebih kurang dalam 7 pagi lah. Hari ni kita akan hari yang keempat, which is hari yang ke-last. So nanti akan shoot video untuk drone view, untuk tengok sunrise dekat sana kot. So sekarang ni pun dah cerah sikit. So enjoy. Okay, so sekarang pukul 7.30 pagi. 5 kali. Kita orang nak buat snorkeling sikit kat laut. Okay, so let's go. Alright, so settle snorkeling. So sekejap lagi kita nak pergi breakfast. And then kita nak request untuk main kayak lah. Okay, cuaca pun okay. And then kita main kayak dan kita fly drone. Tengok daripada view atas. So let's go. So ni breakfast. So ada ayam masak merah, batang pikai, fries and nugget. Lepas tu ayam goreng, sausage goreng, nasi. Okay, so kita ada ayam, fries, nasi, bihun, telur mata. Alisa? Fries. Fries. Dengan chicken. Jom makan. Dan nugget. Staff dia very friendly. So nampak je ni nak bagi makan. So dia panggil Ali lah untuk join sekali. Tengok Ali. Tiba-tiba jadi introvert. So ni kita punya view untuk breakfast. It's very nice lah. Abaikan yang tu, tengok yang putih tu. Okay, so settle breakfast. So sekarang ni kita nak buat last activity dekat Dayang Resort. Aktiviti berkayak depan bilik. Tapi dia punya laluannya mencabar sikit lah. Salah kau abang kan? Alright. So tengoklah apa jadi. Enjoy.
Okay, so kita dah nak check out. Anak So balik. this is our last nak day. balik. Air nak balik. Kenapa air nak balik? I nak pergi school. Yes. I want. Okay, so kita transfer boat. So kebetulan hujan pula. Pergi ke jetty. And then dekat terus ambil taksi ke airport lah. Sayang dia rosak sikit tau. Okay. Nak tarik tu. Alright, thank you. Okay, so hotel ada sediakan payung. So dia punya apa? Facility sini okey lah. Layanan pun okey. TikTok. Maybe sebab tak ada orang. Ataupun memang layanan Sabah macam ni lah. So orang Sabah semua baik-baik lah. Right. Thank you so much Sabah for treating us very nice this 4 day. So boat nak ke jetty dia kena tunggu hujan berhenti tu sebab takut basah. So sekarang ni kita tengah menunggu hujan untuk reda sikit. So baru kita gerak ke jetty lah. So tu boat dia. Ni boat khas Dayang. Okay, so hari ni tak ramai sangat check out sebab hari ni ramai pergi apa island hopping kan? Okay, island hopping. Tapi kita orang decide untuk balik lah. Okay, so kita dah mula bergerak daripada Dayang ke jetty. Alright. Okay, so dekat dengan pelabuhan tu dia ada satu kedai. Dia jual macam-macam lah kat sini. Ada baju, topi, souvenir. Tapi tak fully open Ni sebab pagi lagi dalam pukul 10 je tu. Ni ada kedai runcit. Macam-macam lah kat sini. Dia ada jual keychain, dia ada jual fridge magnet. Dia ada jual toys. Macam Power Rangers. Power Rangers. Tak tahulah kalau pakai jadi Power Rangers ke Power apa. Power Dogong. Oh, cantik lah. So kat sini kita beli satu baju untuk dewasa, satu untuk Ali kecil. So dia ada sama design. Okay, so kita dah settle beli. Berapa habis? 70, dua baju. Okay lah, boleh lah. Okay, so kita punya taksi pun dah sampai. Ali, where are you? Okay, so let's go, masuk taksi. Okay, so ni kedai oleh-oleh yang kita nak beli barang tu. Mostly kat sini ada ikan bilis, kacang, dan macam-macam lagi lah. Baju pun ada. Oh, ni ikan bilis. Oh, sekecil-kecil ikan bilis je. Ini harus mata biru. Ini mata biru? Sudah packing tu. Sudah packing. Sepaket RM20. Oh, RM20. China ya. Oh. Dan kopek RM25. Dan kopek berapa? 25. Setengah kilo. Oh, ni yang besar. Ini 25. Boleh lah. Yang ni bagi 4. Kopek. Kecil RM10. Ni baru naik bang? Baru sampai. Oh, baru sampai. Tapi Ni sama je lah? sama je. Oh, sama je. So ni cara dia bungkus tanpa lupa. Dia boleh tolong bungkuskan secara percuma. Nanti dia buat macam bag, senang lah untuk hand carry ataupun masuk luggage lah. Okay, handle untuk senang pegang. So dia tulis nama supaya nanti bila masuk luggage tak bertukar. Okay, okay. Timbang berapa? 5 kilo. 5 kilo. Oh, okay. Boleh handcare juga. Okay, terima kasih. Terima kasih, Pak. Alright. Nanti kalau nak beli ikan bilis dekat Sempurna, cari je nama kedai ni. Kak Lin Borneo Seafood and Jewellery. Kita nak pergi ke satu tempat kedai untuk beli souvenir. Kedai ni khas untuk souvenir lah. Tadi mau kepada ikan bilis, makanan dan sebagainya. So kat sini mau kepada souvenir
yang bukan food and beverage lah. Okay, so dia ada baju, fish magnet, topi. Kalau kat Semenanjung kan nasi minyak kan? Kalau sini nasi putih. Nasi putih biasa lah. Nasi putih biasa. Tapi ada satu nasi tu warna kuning. Nasi apa Nasi kuning kan? Oh. Easy, teka-teki je. Nasi apa warna kuning, nasi kuning. Sini famous nasi kuning. Oh, saya mau nasi Tak nasi kuning. putih, nasi kuning lah. Nasi kuning tu dia apa? Ikan. Dia letak apa? Sambal. Oh. Kunyit Dia tak kunyit eh? Dia letak kunyit lah mas. Oh, dia tak kunyit. Kita boleh pilih ayam, ikan, nasi kuning sambal. Kalau Semenanjung nasi lemak kan? Dia Nampak itu kan kuning tu pagi kan? Oh, makan pagi. Oh, nasi lemak. Sini dia makan pagi macam nasi lemak juga. Oh. Nasi lemak sini pun ada juga. Tapi orang biasa makan nasi kuning. Banyak hotel bagi nasi kuning, nasi putih. Itu je. Tu yang kalau pergi hotel nampak ikan bilis dengan apa yang kacang tu kan? Ya. Tapi nasi lemak ni tak ada. Nasi lemak tak ada. Oh, so rupanya nasi kuning. Macam tu. Nasi lemak sini jarang lah. Oh, jarang. Okay, so kita dah sampai dekat airport. Flight kita pukul 9 malam. Sampai kat airport pukul 2. So tak tahu apa yang nak buat. So kita pergi makan dulu. Dan pukul 6 kita check in luggage. Alright. So kita dah sampai tempat makan. So kalau dekat awal ni dia ada satu tempat makan dekat atas. Dia boleh ada view untuk apa landasan dia. Kita tengok kat sini. Terus nampak dia punya landasan kat situ lah. So very nice. Dia macam food court biasa je. So hotel 3 orang makan lebih kurang RM40 termasuk dengan air. So jadi kita akan review dia punya makanan sedap ke tak sedap. Right. Okay. So sekarang ni ada hiccup sikit. So kita orang check pas masuk ke Sabah tu. Kita orang dah simpan dalam beg. Tapi dalam beg tu ada minyak. So pas tu dia rosak. And then bila kita tanya dekat immigration tadi, and then dia cakap dia sama ada dia lepas ataupun kalau tak lepas kena pergi report polis lah. So sekarang ni kita orang nak pergi ke balai polis. Dia depan ni saja, depan airport saja. Airport. Dan depan tu ada balai polis. So kita akan buat satu laporan polis untuk mengesahkan ketibaan dan juga pelepasan je lah. Itu saja. So nanti apa-apa kita orang update balik lah macam mana dia punya proses je. Alright. Keluar dengan harapan okey lah. So 5 minit sahaja proses dia, tak sampai 5 minit pun. So alhamdulillah kita orang dah dapat pas untuk keluar ke daripada Sabah lah. Alright. Macam mana? Macam mana proses dia? So keputusannya Okay. Ali macam mana? Jumpa policeman okay? Policeman say what? Policeman say what? Thank you. Thank you. sebab kertas Okay. nampak kosong kena air. Kena minyak actually. Kena minyak cagamat. Lepas tu so kita report terus kat polis. Okay, Waktu kat kat sana. dalam Alright. kat dalam immigration problem. So kita buat report terus. Ni so dia bagi sesuai kebenaran pelepasan. Okay. So 3 nama terus lah dia buat. So dia punya Tapi kat dalam tu Aha. kita nak buat report kena scan. Oh. Sebab tadi baru ada 3 family kena pakai agent tapi kena scan. So dia ingat kita datang nak report scan. Lepas tu bila cakap tunjuk kosong kan, bersih kosong, lepas tu dia cakap oh tak apa, ini senang je. Okay. So jangan guna agent guys. Tapi agent yang okey lah. Tapi try to travel by your own. DIY sahaja. Sebab sebab apa? Bila korang DIY, korang akan jumpa this hiccup and then korang akan solve by yourself. So itulah pengalaman yang
bagi kita orang benda tu tak boleh dibeli. Lepas tu And jangan then panik guys. jangan panik guys. Okey, boleh boleh. Boleh polis, aku panik guys. Okey, tak kena bayar pun. So just bagi tahu je apa masalah and then polis Sabah sedia membantulah. No Alright. Thank you so much polis Sabah. Okay, so setakat ni Sabah punya people memang very friendly, welcoming lah. Okay, so dekat Semporna, dekat Sea Fest kan, dekat port tu kita orang ada jumpa beberapa yang dia punya Orang bajau. bajau laut lah, bukan bajau laut. So kita orang sembang dengan driver tadi. Dia orang cakap yang tu bukan orang Sabah betul. So dia stateless. So dia datang dia memang datang ke darat untuk ni lah, meminta sedekah lah. So driver tu cakap kalau boleh jangan bagi, sebab kalau bagi nanti makin ramai akan berkerumun dan kemungkinan akan jadi pergaduhan dekat sini sebab nak berebut mana yang satu yang dapat dulu. Okay, so itu salah satu info lah yang kita orang boleh share. So jumpa di KL. Okay, so sekarang kita nak drop luggage. Pergi ada 2, balik ada 3 luggage. 4 sekali. Ai masuk lagi juga ke? Dia mau apa? So dia punya kaunter very ringkas saja. Daripada jalan tu terus masuk ke sini lah, tapi kena lalui security check for bag. So itu dia flight kita Air Asia. So itu ada bag. So untuk Tawau departure dia kena turun tangga and then manually naik menggunakan tangga tu lah. So untuk arrival boleh guna yang tu ice. Okay gang, kita boarding dulu. Okay. So ni definisi duit tak tahu nampak apa. Okay, satu dah habis, satu on the way. Lepas tu dia kita tambah lagi satu. Lepas tu tu ada 4 air, tapi untuk 2 orang saja. Ni ngantuk lagi tak tahu, semua kopi. Alright, so kita dah sampai dekat KLIA 2. So kita naik Air Asia, so KLIA 2 destination untuk kita balik. And then right now kita tengah tunggu e-hailing dekat level 1, pintu 5. Itu sahaja untuk trip kali ini. So see you in the next trip.